blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. Bulan Oktober merupakan bulan solidariti bagi kami buat saudara kami yang berada di negara Palestin. Para pelajar telah pun berhimpun pada hari ini untuk mengadakan program solidariti Palestin bagi tahun 2025. Istimewanya program solidariti pada hari ini adalah dengan kehadiran seorang pemuda yang berasal dari tanah bertuah Gaza, Palestin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Doa yang dipimpin oleh Ustaz Firman Eko Putra menjadi pembukaan bagi program solidariti Palestin sebelum para pelajar masuk ke dataran ilmu. Women and children alike murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. And the bombs fell down like acid rain through the tears and the blood and the pain. أن ماليزيا واحدة من الدول Islam lain, bukan setakat Palestin sahaja, semua negara Islam ini bersyukur. Terima kasih banyak-banyak kepada negara Malaysia sebab Sepanjang berada di dataran ilmu ini, para pelajar telah pun diberi penghayatan dan kefahaman tentang betapa pentingnya kita sebagai umat Islam dan sebagai seorang pelajar untuk mempertahankan negara Palestin serta memelihara agama kesayangan kita, iaitu agama Islam. Program pada hari ini diakhiri dengan perasmian tabung Palestin oleh Tuan Mudir Ustaz Muhammad Nazri bin Omar dan juga simbolik tanda sokongan solidariti kami kepada negara Palestin. Gaza tonight. Sumbangan tabung Palestin pada hari ini akan disalurkan terus oleh Tuan Pengarah kepada pihak berkepercayaan yang akan menyerahkan kepada warga Palestin yang memerlukan. Stand up tall. This is a wake-up call. Never again means never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain. All for one and one for all. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestine. Marilah kita syukuri kenikmatan yang kita kecapi di negara ini dengan mempertahankan agama yang telah diamanahkan kepada kita serta bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu supaya kita menjadi umat yang hebat serta berjaya, insya-Allah.